Assalamualaikum sahabatku. Kan? Seronok betul kita rehat sambil minum kopi kan. Tapi siapa yang cipta kopi ni? Kalau aku tahu, dah lama aku buat eksperimen campur madu dan juga habatus sauda. Razi, kalau kau campur macam tu, pesakit boleh sihat dan mabuk manis. Tapi aku suka semangat kau. Semuanya nak dikaji. Begitulah ilmuwan sejati. Ilmu bukan sekadar membaca buku, tapi mencuba dan berfikir. Tapi Ar-Razi, kalau kopi tu gagal, kau nak tulis kitab khas ke? Al-Kopi fi Al-Tib. Kau jangan main-main. Aku pernah tulis sampai 200 buku. Termasuk cara bezakan campak dan cacar. Tapi, ya, mungkin aku patut tulis pasal kopi juga. Bercakap pasal buku, aku pun ada hasilkan kitab Al-Qanun fi At-Tib. Satu masa dulu, orang Eropah belajar perubatan guna buku tu selama 500 tahun. Wow, Masya Allah. Hebat sungguh kamu Tapi, kau belajar perubatan dari mana dulu? Aku belajar sendiri sejak umur 10 tahun. Masa umur 18, dah jadi doktor istana. Apa? 18 tahun? Wow. Masa aku 18 tahun, aku baru pandai bancuh ubat tanpa meletup. Ilmu ni memang pelbagai. Aku pula lebih suka menulis tentang falsafah dan undang-undang Islam. Aku percaya akal itu kurniaan Allah yang harus digunakan untuk memahami wahyu. Aku setuju. Tapi kadang-kadang orang salah faham bila kita guna akal untuk tafsir agama. Mereka ingat kita lawan wahyu, sedangkan kita cuba faham maknanya dengan lebih mendalam. Ya. Betul, aku pun setuju. Dulu aku pun kecam. Tak ada. Betul, aku dulu pun kena kecam sebab suka kaji bahan kimia. Tapi akhirnya ramai yang guna untuk penemuan aku untuk ubat dan sains moden. Tiga. Ilmu tanpa akhlak ibarat api tanpa kawalan. Sebab itu Islam suruh kita seimbang antara akal, ilmu dan iman. Baguslah kalau semua ilmuwan zaman sekarang fikir macam tu. Kalau tak, banyak teknologi tapi hati kosong. Ya, macam cipta telefon pintar tapi guna untuk bergaduh di media sosial. Jadi sahabatku, kita bertiga berbeza bidang, tapi matlamat kita sama, mencari kebenaran dan memberi manfaat kepada manusia. Dan semua ilmu tu akhirnya membawa kita mengenal pencipta kita. Setuju. Tapi sebelum kita terus berfalsafah, aku nak tambah kopi dululah. Ilham tak datang pula.